Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Bagi yang sudah subscribe channel saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, bantu tekan subscribe di bawah ruangan video ini agar saya lebih bersemangat untuk memberikan info sukan kepada anda semua. Terima kasih sahabat baik. Pasukan Selangor serta PDRM dijadualkan menentang skuad kebangsaan Timor Leste dalam aksi persahabatan menjelang kelayakan Piala Asia 2027. Skuad Timor Leste ketika ini berada di Kuala Lumpur untuk kelatihan kebangsaan setelah lebih sebulan berkampung di Dili dan Bauchau untuk satu sesi pemilihan 28 pemain usul Naskin. Menurut perkongsian oleh ASEAN Football, Timor Leste akan mengadakan aksi persahabatan menentang 3 buah pasukan dengan 2 daripadanya merupakan 2 kelab dari Malaysia. Sebagai sebahagian daripada persiapan untuk kelayakan Piala Asia 2027 pada bulan Mac, pasukan Timor Leste telah menjadualkan beberapa perlawanan persahabatan, lapor ASEAN Football. Naib juara Asia Challenge Cup, PDRM, bakal menjadi lawan pertama skuad Timor Leste pada 11 Mac ini di Kuala Lumpur sebelum menentang naib juara Liga Super 2023 Selangor 5 hari kemudian. Selepas itu, Timor Leste akan terbang ke Qatar bagi satu lagi aksi pemanas badan bertemu Lubnan sebelum menutup tirai persiapan dan fokus ditumpukan kepada kempen kelayakan Piala Asia. Anak didik Simon Ilisatche yang berada di kumpulan A akan membuka saingan bertemu pasukan ke-104 dunia, Tajikistan di Dushanbe pada 25 Mac ini.